Hari ini ialah hari ke-14. Passion ni kami telah menanam graf 2000 graf. Kawasan tiga segi di sini, ini adalah panggil the frontal temple angle sebelah kanan, dan kawasan tengah di sini di mana kita telah meningkatkan kepadatan. Di sini ialah the four low, dan di kawasan sebelah kiri tiga segi sini di mana kami telah mengisi, inilah the frontal temple angle sebelah kiri. Hari ini, hari yang ke-14, kami telah mengisi kawasan ini dengan 2000 graf. Telah dimasukkan kawasan ini untuk tackle the M-shape male pattern hair loss level 3, dan kita boleh dapat melihat kepadatan sudut dan arah semua dalam kedudukan yang baik dan disusun dengan rapi. Macam mana hari ini? Hari yang ke-14? Semua bagus, semua baik. Terima kasih Guru Jas.